power jam ni. Ya. Ikan tu. Hai, kat kaki tu. Tangkap ah. Masak. Tak? Sejuk ni. Balik mat. Sejuk tu. Balik. Gigil pak. Rendah terus, rendah ni. Rendah terus. Sejuk lah. Hei, lain macam tadi. Next. Dalam sikit eh. Sikit taknya. Sejuk lah. Pedal lagi. Lagi. Mebek. Apa tu tak lepas. Oh, banyak ikan. Kecil juga. Sambil tolak selam tu Embus tak? Bendek. Ni ada fine tu kan? Yang kedua rotan ni. Rotan. Mana? Tu ikan merah. Oh, tak sure. Slide. Tak sure. Mungkin lah. Apa? Nipa kan? Ada pukul. Terus dua leh. Kita keluar panas sejuk je. Rendam ke? Berapa kali kita pergi keluar dua eh? Ha? 3 eh? Apa? First, water rafting. Ada air. Rafting tak masuk gua dah. Ya, tak. Semua air ya? 2 kali ke? Ni Mama nak ajak pergi apa? First mania. Terus mania. Air lagi kan?
đẩy gì đâu. Anh cái đấy. Anh cái đấy. Nằm bé có đẩy. Bé có đẩy. Masak pun ni. Dia tu. Dikeringkan. Kencang-kencang dia bunyi. Tak ada kan? Ikan tu. Kalau di ikan dulu kan. Pergi lah. Dah dah. Pergi dah. Bang apa? Ni atas ni. Panjang. And then seberang dengan kaki sebelah dulu. Lepas dengan kaki sebelah tu. Kaki kanan dulu. Nice. Aku tahu. Sedap ni, mana dah sakit tu? Lutut kau okey? Macam. Jom. Tak tahu tu orang licin gila. Lama takut punya sedikit benda. Tak makan casing. Ini Tak. masa Tak apa. ini simpan dulu. Kalau nak banyak ke? Oh, 12. Kau ni lagi? Oh, itu dia. Boleh ya? Eish. Kau buka. Apa? Macam panggil ni. Ya. Wah. Kita lagi lah.
Masuk dari licin gila. Semua ni Semua ni Semua ni. Boleh. Terus. Belum kapek ni. Terus. Ada nama. Okey ke? Okay. Dalam sini. Kenapa? Weh, aku pun dia juga. Boleh bang? Boleh ni. Dek lampu mah. Penyelamat. Ini tak hilang lah. Kalau kau tak nampak kat bawah, tak nampak mana jalan kau dapat lampu. Kau dah main. Dekat depan tu nanti kita akan ceritakan cara teknik. Okey. Lepas tu kita akan naik ke Jun macam. Datang lagi Hello.
Dan licin lah kita tu. The next point. Yang side-side itu ambil orang dia. Macam mana? Nak sampai tu. Dia dekat luar. Orang betul-betul dia jaga semela. Dekat dalam semela jaga dia. Tengok tempat spek pun saya tak boleh buat ni. Saya tak boleh buat. Bella masuk je. Bella badan kecil. Tapi tengok dia orang bersama gila lah. Boleh lah. Betul lah orang jaga orang bersama lah. Macam tengok dalam kamera lah. Betul. Aku pula yang sakit hati. Nasib baik bawa artis. Kalau tidak dah lupa suruh anak. Sejuk kan. Ada batu tu pun. Jaga dulu.
Kau celak tu. Dah lapar tu. Boleh. Okey. Malu kita dulu. Oh, dah 23. Oh, dah sampai ya? Dah 23 kau. Ya, alhamdulillah. Kita mampu ni. Dah lapar. Mana minum Datuk? Boleh. Balik ni boleh bilang tak? Kita balik rumah kau dulu rehat. Rumah aku lagi 3 jam kan. Oh, ya ke? Okey, rumah kau kat Melaka kan? Kalau dekat boleh bilang. Boleh. Kalau nanti boleh bilang, kalau nak balik boleh dekat. Apa dah? Habis dah. Alhamdulillah. Kita balik tu. Halo. Baik. Oh, memang itu. Wah, dia tu. Ada. Nak deposit 40. Ni 65. 65. Pakai handset tu. Ada. Kita tahu. Okey. Habis.
Masih kau dah. Dah habis eh? Atau dia berapa lagi? Habis rasanya. Aku nak balik je. Nak balik tidur. Kata nak sebelum Datuk. Boleh. Kau pasal? Minggu depan. Oh, pukul 12. Cepat je Datuk ni. Minggu Datuk boleh tak? Datuk dah. Boleh. Kita berehat je lah. Tapi tu pun tak boleh lah. SD card aku dah penuh. Apa ni? SD card. Storage penuh. Aku rasa kena balik dulu. Kiri. Terus je. Nanti tak ada putih lah atas. Ini pun tinggal sikit. Pun trafik lah. Balik lah. Test dah habis, bateri dah habis. Oh, alhamdulillah selesai. Panas tu. Tadi mendung dia tiba. Angin pun lah tu. Kau duduk sini ke? Tak. Lagu. Oh. Lagu kerja dekat Salam. Oh, jom salam. Macam part time lah. Salam kat tu? Ha? Salam kat mana? Salam dekat mana? Ha. Dekat Melayu Subang. Oh, Melayu, kamu Melayu Sabang? Ha. Oh. Error kamu. Error. Kampung Melayu Sabang dekat tu. Dulu saya sewa situ. Dekat eh? Dulu saya sewa dekat kat Sunway Pyramid, depan Sunway Pyramid. Tapi kerja dekat Subang lah. Kat airport Subang. Dekat ni. Kampung Melayu tu selalu apa? Main badminton tu. Dekat mana? Yonshin. Yosin tu. Bila main? Saya selalu main Rabu malam. Oh ya ke? Ha. Saya dah tak main lah sebab saya tinggal kat Sepang pula. Oh. Baru bulan 5 pindah. Kalau tak selalu main dekat situ lah. Sepang kat mana? Sepang dekat Kota Warisan. Dekat? Kota Warisan. Kota Warisan tu dekat dengan KLIA juga. Kau apa tu? Water rafting eh? Water rafting. Ada water rafting sini? Ada. Sini. Oh. Ini batu ni. Oh, tipu dah. Tadi ada fosil tau sini. Oh, ada fosil. Fosil sini lah. Oh, Sekolah marah. dia dah keras lah kan? Granite tu semua daripada lava lah. Oh, Based on Jabatan Mineralogi Malaysia kan. Oh. Selalu dah water rafting ada? Mandi ke? Oh. Sini sungai tak ni.
Korang pernah datang berkali lah? Ni Ha? sekali je. Oh, maksud ni 2 kali lah? 2 kali. First time. First time. First time. Ha. Mana korang tahu dia submerge 2 kali je? Tengok ni video. Oh, ada YouTube. Aku sambung 2 kali. Sambung. Rendam. Menyelam. Rendam. Cik tadi tak berani menyelam. Oh ya. Yeah. Ni dia. Kan dia Iron Man mesin. Oh, Dia Iron memang Man Iron kot. Man. Kat luar lah. Berenang 10 km. Siapa? Saya tadi Tempat tu apa? Kelima ketiga? Kedua. tak ingat lah. Takut tempat sempit. Takut tempat sempit. Tapi tadi yang menyelam tu, Ha. saya terus. Rupanya ada macam jalan ke kanan sikit kan. Terus saya dah macam labah sikit kan. Ui, mana jalan? Ada tangan mula. Nasib baik ada tangan ni. Tangan Amar. Banyak track menyelam saya. Ada banyak lagi. Banyak. Kita orang ikut pasar. Kalau kereta tu pernah datang kita buat tak lain pula. Oh. Bagi dia tak bosan. 4 kali datang, 4 kali track lain. Tak ada. Aku rasa cukup lah sekali. Supaya tak bosan. Cukup sekali Cukup sekali kot. Jarang Aswad. Okay lah. Last time datang jumpa katak. Boleh kot. Jagang katak besar tu nak muncul tau. Kalau tak Tadi tak jumpa yang besar lagi. Tadi tak jumpa besar lagi. Nama katak tu Bufo Esper. Bupa. Bufo Bufo Esper. Ataupun dalam family Esper. Expert. Dia katak puru sungai. Dia atas dia tu memang shield lah. Apa dia? Macam satu layer shield lah. Tulang. kulit dia. Kulit dia tak keras mana pun, tapi membentuk macam batu. Oh, membentuk macam batu lah. Dia macam layer. Ha, Tapi dia tebal lah. pegut je lah. Tapi katak tu orang sini tak makan. Dia katak yang kulit licin tu dia makan. Oh, Katak sungai kulit licin tu dia makan. Ada Ha, nampak itu sedap. katak kecil sedap eh. Ha, rasa dia macam burung-puyuh. Ui. Pernah makan lah? Pernah? Ha? Pernah. Penuh ke tak? Ha. Katak, ular. Monyet belum. Jawab belum. Ular mana? Nah. Ular apa goreng lah. Okey guys, Goreng ini salat. pokok telapak hantu Nampak hantu. Ha, ni pokok telapak hantu. Ikut. Ni dia macam fungsi dia macam ketum Ha, rebus ke ni, rebus. Kalau ketum dia ambil daun kan. Ha, ni dia ambil dengan batang-batang sekali. Yang uniknya pokok ni tuk jari dia. Semua nombor ganjil. Oh ya. Ha, dia ada 3, 5, 7. Betul patah. Ya, Cahaya patah. Patah. Oh patut dah. Ya. Tengok ni. Korang takkan jumpa genap. Tidak betul. Ni macam ni kan. 2, 4, 6, 7. Betul lah. Boleh? Telapak hantu. Tengok. Mana kat makan dia. Dia dah duduk dia. Siapa yang pernah minum ketum lah, dia rasa dia sama dengan korang. Aku pernah nak try. Tak ada apa pun. Cuma orang tambah-tambah pun. tambah lah. Masalah. Tempat kerja saya dulu. Orang tambah macam-macam. Ubat batuk lah. Coca-Cola, ubat batuk lah. Mountain Red Dew. Bull lah. Red Bull yang apa tu Dia babi je. Dia pahit. Oi, kena sekali tu. Ya, pahit babi je. Ah, tak babi. Bukan pahit. Pahit. First time mungkin muntah tu. Dah lah itu. Pahit lah, dia memang pahit, pahit betul. Ini masuk dalam YouTube. Nama pun tebu pahit. Kalau orang panggil tebu pahit tu tahu lah. Warna macam air tebu. Mountain Dew. Dia bagus ketum ni. Energy drink kan?
Bukan energy drink. Dia minuman tradisi kesihatan ni. Kesihatan lah. Agak ambil raw. Ha. Dia melancar, sebabkan dia jadi bertenaga tu sebab dia melancarkan apa? Darah. Tapi kalau yang dah tambah-tambah tu nak syok kan lebih. Dia bukan serap darah. Apa dia? Bukan serap gula dalam darah. Ya. Dia ubat pada diabetes. Tak percaya orang yang diabetes tu bagi dia ketum. Tapi jangan Campur. Jangan bukan ya betul, jangan campur satu. Jangan terlampau overdose. Yelah. Satu hari satu cukup. Satu gelas. Dia tak boleh Kecil ke? overdose. Saya pernah tengok proses yang betul-betul yang betul ketum prosesnya. Kalau tengok selalunya ketum pun apa? Tebu kan? Tebu cloud apa dia punya air dia macam keruh sikit kan? Pernah tengok tak? Warna teh jenis. Warna teh. Teh kuning hijau. Dia ada macam apa? Kadang dia ambil. Dia jenis lah, dia jenis. Dia tak ada keruh semua tak ada. Dia warna teh. Tak pernah. Dia keringkan, sebenarnya dia keringkan dulu. Ketum ni. Oh, dia rebus lah. Kan dia kan rebus, dia kering. Kering dulu. Keringkan dulu daun Macam daun ketum. teh. Lepas tu dia cam. kering betul-betul kering. Proses dia lama. Dia makan sebulan. Dah kering betul-betul kering lah baru dia ni. Cahaya Memang cantik colour dia. Sebab getah dia dah keluarkan. Dia ikat getah. Yang getah ketum yang bahaya. Betul. Nak orang cakap je. Jauh lagi ke? Lagi minum tadi. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Ni saya post YouTube tak apa. Ha? Post YouTube. Post je lah. Post je okay. Tak ada masalah pun. Silakan, silakan. Post pasal apa? Malui? Ke pasal ketum ni? Ketum dia. Saya tambah. Itu kalau bagi tahu tu hilang tu. Buku tapak tu. Buang tu. Orang ambil Ya. Dekat Malui ni semua ada. Ketum ada, marijuana ada. Kita orang tanam. Pandai cari je. Dia sini part time lah. Part time. Apa tu? Part time lah. Part time. Satu Ahad je lah. Satu Ahad. Tadi baru Phuket. Selain apa Syed Saddiq dengan Bella, siapa yang artis yang lain? Tak ada. Syed Al-Haddad. Oh, Syed Al-Haddad. Syed Al-Haddad. Muat Muat. Bapak aku muat. Muat. Dia dah kurus sekarang Okey. Syed Al-Haddad dengan Akira Loy dulu. Tengok. Akira Loy. Dulu lah. Lepas tu siapa ni? Siapa yang berlakon cerita Noh tu? Ustaz Hamadi. Hasan kan ni? Hasan Rani. Yang lelaki kan? Siapa nama dia? Hasan Rani nama. Tapi dia memang suka ni. Baru ni asing dia panjat gunung kat Indon. Gunung apa dah? Zain Zaidi. Lepas tu dengan kakak dia ke mana? Banyak lah artis ni. Dia kena orang baru masuk lah. Dulu pernah siapa ni datang? Janan Nik. Oh, Janan Nik balik? Tak pernah. Dia Janan Nik nak datang tu. Dia datang tu dia balik. Dia tak masuk. Tak tahu ada misi. Ambil tadi. Oi. Ha? Ambil ada bawah. Buka pula. Tak. Terus.
Dah lapar ni. Jom kita masuk sini. Kau balik dulu. Tu dulu nak airdrop dia. Airdrop. Dia nak gambar. Itu penting lah. Sekejap bagi kering. Kau tidur. Kenapa dia orang keluar ke sana? Saya kata Kau keluar ke situ kan? Yeah, we need our phone.